Datuk Seri Alif Shukri minta orang ramai berhenti jadi hakim mahkamah TikTok dalam isu perceraian Siti Jamu Mall and Aiman. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Dalam gelombang netizen yang rancak membincangkan perceraian Siti Jamu Mall dan Aiman tak kesah secara terbuka, Datuk Seri Alif Shukri tampil memberi teguran yang cukup jelas. Menyebut kita ni orang luar, yang nak jatuhkan sah tak sah tu adalah mahkamah syari'i. Serahkan hal rumah tangga kepada mahkamah dan hentikan perbalahan dalam ruang komen. Beliau menegaskan bahawa status talak bukanlah isu remeh dan tidak patut ditentukan oleh orang awam yang hanya melihat dari luar. Doa yang baik-baik je. Kalau boleh orang bersatu balik, alhamdulillah. Jangan kita laga-lagakan lagi benda dah panas. Seruan Alif supaya netizen berhenti menyebarkan andaian dan sebaliknya mendoakan yang baik untuk pasangan tersebut menjadi pengingat penting. Tidak semua isu peribadi perlu dijadikan hiburan awam. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.